Timbalan Presiden Bersatu Datuk Seri Hamzah Zainuddin bangga dengan pencapaian calon Perikatan Nasional di dalam pilihan raya kecil Ayer Kuning meskipun calon tersebut gagal. Saya bagi pihak PN berasa bangga kerana kita dapat mengekalkan jumlah pengundi yang kita terima dalam pilihan raya yang lepas. Maka sebab itulah saya mengatakan bahawa yang kita kekal dengan jumlah undi yang kita boleh lepas. Selepas ini insya-Allah ini membuktikan bahawa ramai pengundi-pengundi tidak mahu akan gabungan UMNO dan DAP. Sama ada ianya datang daripada pengundi DAP atau pengundi UMNO. Kita masih lagi kekal. Peratus pengundi keluar mengundi adalah 58.07%. Dalam PRK Ayer Kuning pada hari Sabtu, calon UMNO BN Dr. Muhammad Yusri Bakir menang dengan majoriti 5,006 undi dalam pertandingan 3 penjuru. Calon PSM Bawani KS hilang di Poset setelah memperoleh 1,106 undi. Yusri memperoleh 11,065 undi, manakala Abdul Muhaimin Malik daripada PAS PN yang memperolehi 6,059 undi.